agama rakyat. Ni dekat Sungai Nibong ni. Hakim kata, ya, kita setuju tamatkan awal. Bukankah hakim senyum? Polis pun senyum. Apa arti di sini? Dia nak beritahu bahawa kerajaan UMNO BN dulu hentikan bantuan ke sekolah agama rakyat. Kerajaan Pakatan Rakyat, pimpinan Lim Guan Eng beri bantuan ke sekolah agama rakyat. Mana lebih baik? Mana kerajaan yang lebih baik? Tak tahulah. Kalau kata UMNO baik, balik ya. Aku pun pujuk-pujuk, aku meluat lah kadang tu. Mereka nak main lagi perkauman. Saya tak nampak dah jalan sekarang ni. Sekarang rakyat makin cerdik. Isu pembangunan dia tak boleh main lah. Kalau dulu senang, zaman tahun 60-an, 70-an, 80-an, Baba mari ceramah. Tuan-tuan, tengok Kerajaan Barisan Nasional buat sekolah. Kerajaan Barisan Nasional buat jalan. Kerajaan Barisan Nasional buat hospital. Pembangkang. Apa pembangunan yang dia buat? Mana pembangkang buat pembangunan? Orang pun ni dia tepuk. Tuan-tuan, saya nak tanya ni. Sekolah siapa buat? Jawablah orang kampung. Barisan. Sekarang hak jawab barisan tu jadi pengundi saluran satu. Gigi tinggal sebatang. Tokak mi pun tak putih. Pakai usap gitu. Hospital Bukit Mentajam siapa buat? Barisan. Sekarang cuba tanya anak muda. Sekolah penanti siapa buat? Bangladesh. Jalan raya Gokpro pergi Mengkuang Marsulong siapa buat? Indonesia. Duit siapa? Duit rakyat. Bila rakyat dah faham, baik isu pembangunan, mereka tak boleh main lah. Menteri makan gaji dengan rakyat. Betul ke tak? Ni bila menteri main resmi apa-apa, tuan-tuan ulah punya seronok. Kalau zaman dulu tu, tahun 60-an, menteri nak datang, buru kemas ni, pergi buat rambut, dia mungkin minta jamu. Rambut tinggi. Ni, esok menteri nak main. Balik rumah, tidur menerang. Takut sanggup itu rosak. Sampai laki dia kata, bini ku segak saja, ni tidur menerang. Nak pergi jumpa menteri. Buat sanggup mu. Punyalah seronok bila tanya esok ni, siapa buat balai raya? UMNO. Hadirin sekalian, benda itu dia tak boleh main sekarang. Sebab itulah dia mainkan isu perkauman. Alhamdulillah, setakat ini rakyat Pulau Pinang rata-ratanya lulus ujian ini. Dan Lim Guan Eng terus memerintah dengan baik. Dan saya berkeyakinan, menurut firasat saya, pilihan akan datang, beberapa tempat Barisan Nasional akan hilang wang pertaruhan di Pulau Pinang. Saya boleh nampak. Hadirin yang dihormati sekalian. Selangor, dia mainkan isu perkauman juga. Bila kita memerintah, hadirin sekalian, sebelum itu kita tahu di Selangor, di mana-mana tempat, ada pokok besar, ada tokoh Hindu. Betul ke tak? Tak apalah, itu kepercayaan agama mereka, bukan kita nak pertikai. Mula-mula dia letak cangap 3. Dulu saya tengok kat kebun pelet lah, saya duduk kayuh gerek basikal dulu ni. Lalu kuat jerat Cina tu mula naik cangap. Lepas tu lembu. Lepas tu orang. Lepas tu bumuk. Lepas tu mama. Besar, besar, besar. Kita tengok merata dah. Bila kita memerintah Selangor, pemimpin PAS, keadilan DAP, kita panggil Tok Sami, Ketua Agama Hindu, bincang. Boleh tak kita buat tokoh ni setempat? Daripada merata tumbuh. Tok Sami kata boleh. Kami pun tak setuju. Rupanya mereka pun tak setuju tumbuh merata. Lalu hadirin sekalian dipersetujui. Buatlah tokoh di Seksyen 27 Shah Alam, tak jauh dengan rumah saya. UMNO mengamuk. UMNO kata inilah Pakatan Rakyat, tunduk pada Hindu. PAS jadi Barwa DAP, keadilan. Jadi kuda tunggangan macam-macam lah. Kadang-kadang keadilan tunggangan kami Barwa. Hang panggil lah apa-apa pun sikit tak heran lah.
Saya dah berapa bulan kursus ISA tu. Polis maki 60 hari. Banyak tenang lah. Hadirin sekalian. Keluarlah hak yang kepiah 7 inci tu. Tunjuk perasaan. Hidup Melayu. PKR. PAS. Jadi alat DAP. Tunduk kepada Hindu. Bawa kepala lembu. Lempar. Depan pejabat SUK. Ludah-ludah. Sepak-sepak. Supaya orang Melayu marah, Hindu pun marah. Tapi Alhamdulillah, orang-orang Hindu ni dia tengok, dia kata ini bukan perasaan orang Islam, tapi beberapa orang yang diupah. Dia reda kemudiannya. Dah reda, main pula lagi isu azan. DAP halang azan di Puchong. Yang menghalang tu pula wakil rakyat perempuan Teresa Kok. Saya pun marah. Saya telefon Teresa Kok. Betulkah you, Teresa, nak halang seruan azan? Dia kata, tidak bang. Tidak sekali-kali lah bang. Dia nak darah lagi. Dia kata, kalau tak percaya, jom kita pergi tengok masjid itu yang buat tuduhan. Dialog dengan mereka. Saya pun buat dating dengan dia. Tengok-tengok belum berjumpa, dia kena tangkap ISA. Akhirnya reda isu itu. Timbul pula nama Allah. Bila gereja Katolik diizinkan guna nama Allah. Keluar tunjuk perasaan. Islam terancam. Mari kita bersatu. Tunjuk perasaan berlaku di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, di Alostak, mana-mana. Hak kepiah tinggi. Hadirin sekalian, Menteri Dalam Negeri kata hak rakyat untuk tunjuk perasaan. Perdana Menteri kata rakyat ada hak untuk mencurahkan perasaan mereka. Inilah demonstrasi yang diizin oleh pemerintah. Betul ke tak? Polis mari tanya pemuda PAS, bila nak buat tunjuk perasaan? Kami nak bagi permit. Amboi. Selalunya bila kita nak buat tunjuk perasaan, contohnya tunjuk perasaan bersih. Nak minta pilihan raya ini berjalan dengan adil. Malam tu, hari Sabtu kita nak buat himpunan, keluar malam Sabtu. Polis berbagai pangkat. Sebaris duduk 4-5 orang. Pangkat dia pun tak tahu. Crown, bunga cingkeh, bunga lawang, kerih berselang. Daripada bau sampai ke tengkok. Juru cakap dia pun bercakap lah. Tunjuk perasaan besok adalah himpunan haram. Barang siapa yang menyertainya, polis akan mengambil tindakan dengan sekeras-kerasnya mengikut undang-undang. Saya bila dengar amaran polis itu, saya pergi kencing 3 kali. Sampai ingat aku berani sangat kan. Tapi orang dah pilih kita sebagai ketua, kena buat juga lah. Itulah duduk di mahkamah ni. Beri amaran. Tapi demonstrasi nama Allah ni macam diizinkan. Tapi paling mengejut bila Tok Guru ni Aziz, Tok Guru Haji Hadi pergi melawat gereja. Sebab dalam Islam, dalam keadaan perang pun gereja dan rumah ibadat agama lain kita tak boleh musnah. Ini kan pula masa damai. Padri dan pengikut agama lain faham ini perbuatan segelintir, bukan orang Islam secara keseluruhan. Dunia bising, kutuk Malaysia. Apa dah jadi ini? Akhirnya dia menjadi jalan reda. Dekat-dekat nak reda, ada pula orang pergi lempar kepala babi dalam masjid di Selangor. Kepala babi. Hadirin sekalian, jawatan kuasa masjid itu budak-budak muda. Dia tak mengamuk. Dia panggil polis, dia panggil jabatan kimia, cek. Tengok-tengok kepala babi itu dibalut dengan 7 lapis. Kalau Cina bukan Islam, buat apa balut? Dia pegang telinga aja lah. Bawa babi, gitu. Kalau India bukan Islam, dia pegang hidup, dia bawa lah. Bila balut 7 lapis, sah Melayu. Dia boleh pergi cari babi hutan, tak dipaham tahun 2009. Ada Melayu yang sanggup dicari kepala babi, tahulah masjid, sebagai orang Islam marah, timbulkan hal perkauman ini. Ini cara UMNO.
dimainkan isu ini. Tapi alhamdulillah, saya kata tadi, rakyat bertenang, dapatkan maklumat dan